Hai, Assalamualaikum. Okey, pagi ni kita akan siap-siap untuk kejap lagi untuk kita gerak ke Terengganu. So, kita tak terus gerak shoot Terengganu straight. Kita akan stop-stop. So, kejap lagi ni kita ada beberapa checkpoint kita stop dulu, kita santai-santai dulu. Now sekarang semua tengah packing-packing barang semua. Lepas tu kejap lagi kita gerak. So, Man, apa checkpoint first kita? Checkpoint first, Mersing guys. So, stay tune. Ciao. Hai, Assalamualaikum morning. So, kita akan pergi ke Palat ni babi. Bang nak satu bang. Tunjuk. Bang, satu. Lonyer. Hey! Kan? Gerak betul lah. Alright. Perempuan. Macam cantik. Kita dah sampai Mersing, guys. Okay guys, sekarang kita dekat area Mersing. So, dekat dengan area pantai Papan. Kita relax dulu, breakfast dulu. So, sekejap lagi dah sembilan kita sama gerak. Gerak mana? Kita gerak area Gerak Kuantan. Makan. Baca ni lah. Buat yang first. So guys, sekarang ni kita tengah relax ya dekat area Kuantan. So kita makan ringan-ringan je kat Kuantan ni. Tapi lagi kita gerak balik lah. Jadi kita orang relax dulu. Biar ambil gambar dulu. Pusing kau kan. So siapa dah kita ni di Celuk Tepung, di Selera Patah. Di mana tu? Set kita siapa dah? Di Kuantan. Set kita ni semua ni. Set kita semua ni. Sekarang ni kita makan celup-celup dekat Kuantan. Ni ada hidangan untuk 5 orang. Okey lah. So kita ada baby crab, kita ada sausage, kita ada apa
apa nama ni, isi ketam, kita ada fish cake. Itu je lah, tak banyak-banyak. Buat rasa-rasa. Makan. Makan boh, makan. Okay, Alhamdulillah kita dah cerita makan dekat di Selera Panta. So sekarang kita on the way nak gerak. Masing-masing perut dah kenyang, so kita nak gerak ke next location. Okay, let's go. Hello. Sekarang kita ke Masjid Kristal. Alhamdulillah dah sampai perjalanan. Take a look. One God, one humanity, one religion, many prophets. Prophet. This is Kristal. Abang kan? Siapa abang ni guys? Okay, Assalamualaikum geng. So sekarang kita dah sampai kat Kuala Besut. Cuma sekarang kita berhenti untuk makan dulu, isikan perut masing-masing dulu. Jam sekarang menunjukkan sekarang dah pukul 11. And masing-masing tengah makan lagi sekarang. So after this kita akan gerak untuk pergi check in homestay kita dekat Kuala Besut, and kita akan berehat lah. Masing-masing pun dah tak larat. And after makan ni kita akan terus gerak. Bye. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat homestay. Masing-masing dah barai lah. So ni kita orang nak relax-relax dulu, santai-santai dulu. So kita orang nak tidur semua untuk aktiviti esok. So stay tune okay. Tengok apa Pai? Cocomelon. Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kami di homestay Kuala Besut ni ingin bersiap-siap dan kita dapat lihat di dalam. Kita dapat lihat di dalam. Kita tak nak apa-apa masalah lah, baru tinggal apa masalah. Jadi lepas ni kita akan pergi makan. Lepas tu kita akan pergi Jeti Besut. Tengok ni. Perhentian mari, perhentian. Dah sampai ke Man? Belum. Ni kita nak parking kereta dulu. Lepas tu baru kita pergi makan. And baru lepas tu kita luncur. Okay. Okay guys, so sekarang kita akan gerak ke jeti. So let's go.
Kau nampak kata aku? Tak nampak kan? Ya, kita nak check in. Sekarang kita dah dekat jetty. Lepas tu kita akan naik boat. Nampak lagi sikit. Dan kita terus shoot ke pulau. Pulau di mana? Pulau di sana. Cameraman, record cameraman. Lawan lah. Kena ada footage sikit. Kau tak hati sikit. One minute later. Amir kalah di laut guys. Kat laut pun kalah main judi. Aku kalah. Ya, aku mandi. Apa jadi ni, Man? Sekarang kita tukar boat. Lepas tu rasanya kita akan terus ke tempat kita menginap lah. So, stay tune. Kita dah sampai lah guys. Tengok. Guru, how? This is my crib. Yeah. Kim. Kita nak pergi mana, Kim? Okay guys, sekarang kita orang nak lunch tu. Kita orang tak makan apa je pagi. So tadi baru lepas check apa ni, masuk camp, tak barang tu. So ni kita orang check makan tu. Kita orang explore petang kot. Sebab sekarang panas sangat. Kita explore. Lelek je. Kita di cafe guys. So kita nak lunch hari ni. Kita nak adjust dengan akak ni. Kalau kita order banyak-banyak terus dapat harga start. So kita makan. Nasi goreng daging nasi goreng daging. Soon after. Hai, welcome to Korabi. Okay geng, kita dah sampai dekat kita punya tempat mandi. Masing-masing dah masuk lah tu. Okay. Sebelah kita punya campsite. So kita ni kita mandi sini dulu. Esok stay tune. Okay guys, sekarang kita dah habis. Sekarang kita nak siap-siap, kita nak pergi makan. Tadi kita mandi sejuk. So, jom makan.
cafe mana je? Kita makan dekat kafe Panorama Sedap tak sedap tu kita tengok je. So next kita nak main game. So game yang kita tengah main sekarang adalah apa gelak ni? Okay, sekarang kita nak pergi hiking pula. Sekarang jam 5 lebih, 5.40. Kita nak pergi hiking, nak naik ke atas Menara Telekom. Lepas tu kita nak tengok view kat atas lah, dekat Pulau Perhentian ni. Kita nak tengok sunrise. Kalau ikut semalam, tapi kita pergi hari lah. Kita try pagi. Perjalanan dalam setengah jam kot. Berjalan kaki okey lah, InsyaAllah. Outfit, ini ada 2 different outfit, but one same objective. Okay, I think that's all for today. Thank you. Oh lain. Selamat Madani Salah Terengganu. Rekod Gunung Rinjani. KM je sampai ni. Cik lemak. Tak. Semua melapor. Okay, so kita akan pergi snorkeling ke 6 checkpoint lah. So tengah tunggu brother ni. Brother ni mana ni? Kata aku semua. Apa ni? Tak ada. Jangan tak sini dia penuh. Hidup. Sekarang kita tengah tunggu kita punya tour guide. Kena sidai Amal kena sidai 9.20. Dia suruh berkumpul kat sini pukul 9. And tadi Kim apa semua dia dah contact balik. And dapat tahu dalam pukul 10 agak lah kita punya tour guide baru sampai. Sejam kena sidai So sekarang ni kita orang just buat apa-apa trend macam kat sana kita tengok. So aktiviti bebas Spot rentang Okay, ikut. ada yang ambil gambar. Alamak. Soon after. If I get
Hari ni kita berada di Kampung Nelayan. Kita makan sebentar dalam sejam gitu. Ya. Tengok ni. Air guting ada. Ladi sobi ada. Banyak kedai ni. Kopi kelas. Okay, Assalamualaikum geng. So sekarang kita tengah bersiap untuk pergi berkayak. So masing-masing tengah bersiap sekarang sebab tadi lepas mandi kita nak clearkan everything pasir apa semua tu kan. So after this kita akan pergi berkayak on the other side of the island. And kita akan berkayak around pukul 5 macam tu sampai pukul 5. Lepas tu kita akan maybe bersurai ke situ. So stay tuned. Alhamdulillah kita dah settle aktiviti hari petang ni. So sekarang kita dah nak gerak pergi makan. So lapar, perut lapar apa semua. Okay, so let's go. Sekarang kita nak pergi buka puasa. Guys, tim kaki ayam Makin hitam. Benar Ben. Assalamualaikum. So kita nak check out dah daripada kemah ni. So sebelum kita check out, kita nak kena clearkan dulu everything. So kalau tengok sini, kita dah clearkan everything. So jangan tinggal sampah, kita kemas elok-elok apa semua. So after this kita akan pergi ke JT dan kita akan gerak balik ke JT Kuala Besar dan kita akan pergi makan. Okay, so jom. So tamatlah 3 hari 2 malam di Pertian. So sekarang kita menuju ke JT. And ramai yang berpunsur balik ke rumah masing-masing. And kita lepas ni pergi ke Kelantan, Pasir Tiga air terjun.
Malam guys and good morning. Semalam kita sampai rumah and kita lepak-lepak santai-santai. Lepas tu kita tidur and kita ada selit kita tengok World Cup je Argentina lawan Egypt. And sekarang hari ni berapa ribu ni? 8,007 kita nak gerak balik ke Semenyih and say goodbye to Syamel lah for the last time. And ciao. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ajakan tiada bertemu akan pergi. Embik muka dah merah dah tu Lanat. Awal akan berakhir. Ini kita menyaksikan kejatuhan air mata seorang lelaki. Ya Allah, minta tolong dah sedih lah kakak sedih. Bye man. Okay, Assalamualaikum. So kita dah sampai kat rumah guru. Masing-masing tengah ready, persiap barang apa semua. So ni rumah guru. Okay, so dengan ini kita akan berpisah dengan 3 orang, which is Adib, Fahim dengan guru. So sampai di sinilah video trip Badis ke Perhentian. And mohon semua jaga diri dekat tempat masing-masing. Selamat cuti Sam semua. Selamat cuti Sam. Jumpa next Sam. Jumpa next trip. Ya, nantikan guys. Nantikan. Bye. Bye. Pergi ke rumah minum sasi. Minum sasi tersengih-sengih. Terima kasih dan nasi. Harap jumpa lagi saya datang Semenyih. Hey.